Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat sambal sotong. Ni sotong basah ni. Hari tu Pak Murad buat sambal sotong goreng. Hari ni sotong basah. Sekarang ni Pak Murad masukkanlah bahan-bahan dia. Cili api, bawang putih, bawang merah, halio. Ni Pak Murad masukkanlah. Ni Pak Murad nak buat sos tiram ni. Tadi tanya satu barang Pak Murad tak sebut. Sorai. Pak Murad blender sekali sama barang-barang tu tadi tu. Ni Pak Murad masukkan sos tiram. Masukkan sos tiram, lepas tu Pak Murad nak masukkan kicap sotong. Kicap sotong ni. Tunggu dia melogak dulu. Pak Murad nak masukkan sotongnya pula. Sotong dah masuk. Ni Pak Murad masukkan kacang muncis. Dah nampak melogak tu kan? Masuk kacang muncis pula. Kacang muncis dah masuk. Pak Murad nak buat garam pula. Ni Pak Murad buat garam. Pak Haji naik motor. Ni kau nak taruh. Kalau tak taruh, tak sedap. Siapa yang tak makan tak apalah. Janganlah taruh. Ni persodap Persodap ni pun kau nak taruh. Ambil rasa sedap. Lepas ni sekarang Pak Murad taruhlah bawang. Bawang apa dia tu sama lado pula. Lado hijau. Sekejap lagi lah Pak Murad taruh. Lepas ni Pak Murad taruhlah bawang besar pula. Bawang yang dah dipotong. Lepas tu Pak Murad masukkanlah asam keping sekeping. Pasal sotong tu taruh jugalah asam keping. Sekeping. Jangan besar benar pula. Kecil lah taruh. Lepas tu Pak Murad masukkanlah cili yang dah dipotong. Cili hijau sama cili merah. Lepas ni sekarang bolehlah Pak Murad angkit. Tunggu kacang tu empuk sikit. Guys. Dah masak dah guys. Dah melogak-logak tu, dah lembut dia punya kacang muncis tu. Habis tu Pak Murad nak tutup lah ni. Pak Murad tutup api dulu. Guys. Ni lah hasil lah. Berminyak muncung guys. Mantap.